Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Babu yufkiru ar-rajulu asy-syai'a fi sholati. Bab pada menjelaskan berkenaan dengan lelaki yang memikirkan sesuatu di dalam solat. Ini tajuk yang kita nak bincang pada hari ni. Kita ingat balik perbincangan kita yang lepas, yang semalam kita ada baca hadis yang ke 1219 dengan 1220. Hadis kedua-dua hadis itu dia menjelaskan berkenaan dengan larangan Nabi SAW daripada menunaikan solat dalam keadaan kita mencekakkan pinggang. Cekak pinggang ia dilarang di dalam hadis Nabi SAW. Dan kita ada sebut beberapa riwayat-riwayat daripada sudut sanad. Dalam semua sanad-sanad dia semuanya bermuarakan daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang ambil daripada Abu Hurairah tu adalah Muhammad bin Sirin, dan kat situ berlaku mutabaah sama ada Hisham ataupun Abu Hilal. Dia dua orang lah. Kat situ dia punya mutabaah hadis. Dan secara dasarnya hadis itu adalah sahih. Dan cuma kita ada sebut tentang khilaf ulama terhadap makna ikhtisar. Ada ulama tafsirkan ikhtisar adalah cekak pinggang. Inilah tafsiran yang diterima oleh majoriti ulama, dan itu juga tafsiran yang diterima oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan juga tafsiran yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Tetapi di sana ada beberapa ulama yang memberikan tafsiran yang berbeza lah. Yang itu kita dah bahas panjang lebar dalam rancangan kita yang semalam. Okey, pada hari ini kita akan masuk bab yang ke-18. Kata Imam Al-Bukhari, babu yufkiru ar-rajulu asy-syai'a fi sholati. Bab pada menjelaskan berkenaan dengan lelaki yang memikirkan sesuatu di dalam solat. Masa dia solat ni dia berfikir, berkhayal, pakhlai yang pergi tu kan. Itu ada satu tajuk yang dibuat oleh Al-Imam Al-Bukhari. Okey. Imam Bukhari dimulakan dalam tarjamatul bab dia dengan kata dia, waqala Umar radhiyallahu anhu, inni la ujahhizu jaishi wa ana fis salati. Imam Bukhari mari riwayat perkataan Sayyidina Umar, bukan perkataan Nabi. Ini adalah hadis mauquf, perkataan Sayyidina Umar. Yang mana Umar ni ada sebut, dia kata sesungguhnya aku ni sedang menyiapkan tenteraku semasa aku berada dalam solat. Jadi ada satu ketika Umar ni tengah semayang. Masa dia semayang tu dia berfikir tentang tentera perang yang dia sedang standby untuk nak pergi perang tu kan. Dia tengah susun tu. Jadi dia mempersiapkan tentera tu, dia terfikir dalam fikiran dia. Masa tu dia sedang menunaikan solat. Ini berlaku pada Sayyidina Umar. Itu tarjamatul bab yang dibuat oleh Al-Imam Al-Bukhari. Okey, dalam menjelaskan berkenaan tarjamatul bab ini, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari bi Syarhi Sahihil Bukhari, dia mari beberapa riwayat berkenaan dengan tarjamatul bab Imam Bukhari inilah. Imam Bukhari mari perkataan Umar. Jadi dia menjelaskan kat mana sanad yang diambil oleh Al-Imam Bukhari hadis ni. Perkataan Umar ni ambil kat mana? Macam itulah. Sebab dalam riwayat Imam Bukhari, perkataan Sayyidina Umar ni diletak di bawah tarjamatul bab dan tidak dibawakan sanad. Tidak dibawakan sanad sebab dia semata-mata tarjamatul bab. Cumanya bila datang imam hadis macam Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia nak menjelaskan, dia akan marilah riwayat-riwayat terhadap riwayat yang Imam Bukhari bawa tanpa bawa sanad. Kat sini dia bawa. Yang pertama dia kata Al-Imam Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan daripada jalur Urwah bin Az-Zubair bahawa Omar berkata, sesungguhnya aku menghitung jizyah Bahrain ketika aku sedang dalam solat. Itu dalam riwayat Al-Imam Ibnu Abi Syaibah yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Hajar Asqalani lah. Jadi dia kata asal perkataan ni ada di dalam kitab Musannaf Ibni Abi Syaibah daripada jalur perawi yang bernama Urwah bin Az-Zubair. Urwah bin Az-Zubair ni dia adalah anak saudara kepada Aisyah radhiyallahu anha, ataupun dia ni anak kepada Asma binti Abi Bakar. Asma ni kakak kepada Aisyah radhiyallahu anha dan bapa dia lah Az-Zubair bin Al-Awwam. Jadi dalam riwayat Imam Ibni Abi Syaibah ni, melalui jalur Urwah bin Az-Zubair ni, Umar ni masa dia berfikir tu, dia berfikir berkenaan dengan pembahagian jizyah. Pembahagian jizyah. Jizyah ni maksudnya
macam mana kita nak ambil harta daripada bayaran cukai daripada orang bukan Islam, maka kita nak agih balik. Macam itulah. Itu yang difikirkan oleh Sayyidina Umar. Itu dalam riwayat Al-Imam Ibn Abi Shaybah. Yang kedua, dalam riwayat Salih bin Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam kitab Al-Masail daripada ayahnya melalui sanad Hammam bin Al-Haris bahawa Umar pernah solat maghrib tetapi tidak membaca sebarang surah selepas daripada Fatihah. Setelah selesai solat, para sahabat berkata, "Ya Amirul Mukminin, innaka lam taqra." Wahai Amirul Mukminin, kamu tak membaca apa pun ni. Maka Umar menjawab, "Inni haddastu nafsi wa ana fi salati ba'irin jahaztuha minal Madinah hatta dakhalat asyams." Sesungguhnya aku telah berbicara dengan diriku sendiri dalam solat mengenai kafilah dagang yang aku siapkan dari Madinah sehingga ia sampai dekat Syam. Kemudian Umar mengulangi solatnya dan mengulangi bacaan yakni surah selepas daripada Fatihah. Kalau kita tengok dalam riwayat yang pertama, dijelaskan bahawa yang Umar berfikir itu adalah berkait dengan pembagian jizyah, kan? Harta jizyah di Bahrain. Tapi dalam riwayat kedua yang dibawa oleh oleh anak kepada Ahmad bin Hanbal. Anak Ahmad bin Hanbal ni dia ada dua orang yang popular. Yang pertama nama Abdullah, satu lagi nama Saleh. Jadi Saleh ni dia buat mari riwayat yang di mana dia dengar hadis ni daripada bapa dia sendirilah, Ahmad bin Hanbal. Yang mana Ahmad bin Hanbal ni pula hadis ni dia riwayatkan daripada jalur perawi yang bernama Hammam bin Al-Haris. Yang mana Hammam bin Al-Haris ni dia bagi tahu Umar ni satu hari dia menunaikan solat maghrib. Jadi masa dia solat maghrib, habis daripada dia baca Fatihah, dia tak baca sebarang surah. Bila tak baca sebarang surah, habis daripada semayang tu, makanya adalah orang pergi tanya kepada Umar bin Al-Khattab. Dia kata, "Umar, kamu tak baca apa-apa ni?" Kan, gitu. Jadi Umar pun jawab, dia kata sebenarnya masa aku solat ni, aku duk teringat, aku duk fikir berkenaan dengan ada kafilah daripada Madinah ke Syam. Kafilah yang dia siapkan daripada Madinah hingga tiba di Syam. Jadi macam mana kafilah dagang perniagaan yang Sayyidina Umar hantar ni daripada Madinah ke Syam. Syam ni Syria pada hari ni lah, kan. Jadi bila Umar bagi tahu macam tu, lepas daripada Umar cakap, Umar pun bangun semayang sekali lagi. Ini cerita dalam riwayat yang dikemukakan oleh Saleh bin Ahmad bin Hanbal, anak kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Itu riwayat yang kedua. Dalam riwayat yang ketiga pula, daripada jalur Iyad Al-Ash'ari, dia kata Umar telah menunaikan solat maghrib tetapi tidak membaca sebarang surah selepas daripada Fatihah. Habis waladhdallin amin tu rukuk selalulah. Maka Abu Musa bagi tahulah kepada Sayyidina Umar, "Innaka la taqra." Umar, kamu tak baca apa-apa ni. Lalu Umar pun berpaling ke arah Abdurrahman bin Auf. Tengok pada Abdurrahman bin Auf dan bertanyalah. Maka Abdurrahman bin Auf pun berkata, dia kata benar. Jadi adalah soalan yang Umar ni tanya pada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman kata, "Betul tu wahai Sayyidina Umar." Maka Umar mengulangi solatnya. Umar pun dia semayang sekali lagi. Bila semayang sekali lagi, selesai daripada semayang sekali lagi tu, Umar ni cakap, "La solata laysat fiha qira'atun. Innama syaghalani 'irun jahaztuha ila Syam faja'altu atafakkaru fiha." Kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata tak ada sebarang jenis semayang kalau kita tak baca apa-apa bacaan pun di dalam solat. Tadi ni, aku ni disibukkan dengan satu kafilah perniagaan ke Syam yang ia menjadikan aku berfikir berkenaan dengan dia. Jadi, kalau kita tengok dalam riwayat yang ketiga ni, dia berbeza sedikit lah pada riwayat yang kedua. Riwayat yang kedua tu, Umar ni bagi tahu dulu yang dia berkhayal pada semayang pertama. Kan? Lepas tu, baru dia menunaikan solat yang kedua. Kan? Adapun riwayat yang ketiga ni, dia semayang yang pertama, lepas tu ditegur oleh Abu Musa Al-Ash'ari lepas daripada semayang, kata kamu ni tak baca apa-apa, dia bangun semayang selalu. Lepas daripada semayang baru dia bagi tahu. Sebenarnya aku semayang sekali lagi tadi tu kerana semayang pertama tu aku duk ingat tentang barang dagangan yang aku nak hantar daripada Madinah ke Syam. Tu ceritalah dalam beberapa periwayatan yang dikemukakan oleh Al-Imam Bukhari. Kemudian dijelaskan sumber-sumber riwayat itu oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Begitu. Type. Okey. Apa pengajaran yang kita boleh ambil? Ini menunjukkan bahawa Umar mengulangi solatnya bukan kerana beliau tenggelam dalam fikiran, tetapi kerana beliau telah meninggalkan bacaan surah. Jadi kalau kita tengok
dalam kes Sayyidina Umar ni, nampak gayanya Umar ni dia mengulangi semayang apabila masa dia tengah semayang pertama tu, dia berfikir benda-benda yang lain. Jadi apakah Sayyidina Umar ni apabila dia berfikir tentang benda-benda yang lain, itu yang boleh menyebabkan semayang dia tak sah, makanya dia ulangi semayang. Macam itulah. Cuma Imam Ibn Hajar kata bukan kerana berkhayal itu yang menyebabkan semayang dia dianggap sebagai tidak sah, yang menyebabkan dia semayang sekali lagi, bukan. Tapi yang dikatakan bahawa dia mengulangi semayang tu kerana masa dia semayang ni dia tak baca sebarang bacaan surah. Hatta Fatihah pun dia tak baca. Bila tak baca Fatihah, maksudnya dia tak buat rukun semayang lah. Bila tak buat rukun semayang, disebabkan itulah dia ulangi balik semayang. Ini kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Gitu. Jadi ulangi semayang ni bukan sebab berkhayal tu. Bukan sebab terfikir tu. Tapi mengulangi semayang tu sebab tak buat salah satu rukun daripada solat, iaitu membaca surah Al-Fatihah. Itu maksud dia lah. Gitu, Okey, ini disokong oleh apa yang diriwayatkan oleh At-Tahawi melalui jalur Damdam bin Jaus daripada Abdul Rahman bin Hanzalah bin Ar-Rahib, bahawa Umar menunaikan solat maghrib tetapi tidak membaca sebarang surah pada dalam rakaat pertama. Namun pada rakaat kedua beliau membaca surah Fatihah sebanyak 2 kali. Setelah selesai solat dan memberi salam, beliau sujud 2 kali sebagai sujud sahwi. Jadi maksudnya yang diulang tu adalah kerana dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Bukan sebab khayal itulah. Gitu, kurang lebih begitu. Okey. Yang tu kalau kita tengok pada periwayatan yang disandarkan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an yang dibawa oleh Al-Imam Al-Bukhari tanpa sanad. Cuma kita dah jelaskanlah sumber-sumber sanad dia. Cuma kita tengok pula pada hadis yang Imam Bukhari bawa berkait dengan Nabi SAW pula. Okey. Hadis yang ke-1221 kata Al-Imam Al-Bukhari wa bihi qala haddatsana Ishaq bin Mansur. Haddatsana Ar-Rauh. Haddatsana Umar huwa ibn Sa'id. Qala akhbarani ibnu Abi Mulaikah an Uqbah bin Al-Haris radhiyallahu anhu. Qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-asra. Falamma sallama qama sari'an dakhala ala ba'd nisa'ihi. Thumma kharaja ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته فقال ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا فكرهت أن يمسئ أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته رواه البخاري. Hadis ni Imam Bukhari diambil daripada guru yang bernama Ishaq bin Mansur. Ishaq bin Mansur ni bukan orang Arab. Dia orang Nishapur. Orang Arab sebut Nisabur. Sebutan betulnya Nishapur. Nishapur. Jadi Nishapur ni orang sekarang ni mungkin sekitar Iran, Farsi, Uzbek, sekitar tu lah. Ini Ishaq bin Mansur ni guru pada Imam Bukhari. Ishaq bin Mansur ni dia ambil hadis daripada Rauh bin Ubadah. Rauh bin Ubadah orang Basrah, dan Rauh ni pula dia ambil hadis daripada Umar bin Sa'id An-Naufali orang Mekah. Dan Umar bin Sa'id An-Naufali ni dia ambil hadis daripada Ibnu Abi Mulaikah. Ini salah seorang ulama hadis yang terkenal. Ibnu Abi Mulaikah. Ataupun nama betul dia Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah. Itu nama penuh dia lah. Yang mana dia ni ambil hadis daripada sahabat Nabi yang bernama Uqbah bin Al-Haris. Uqbah bin Al-Haris radhiyallahu an. Uqbah ni cerita hadis ni lah. Pengalaman dia bersama dengan Nabi SAW. Kata dia, Salaitu ma'an Nabi SAW. Aku ni semayang bersama dengan Nabi ni. Al-Asra, semayang asar. Falamma sallama, apabila Nabi ni bagi salam, kan? Semayang jemaah dengan Nabi ni. Jadi Nabi ni jadi imam, lepas tu Nabi bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qama sari'an. Nabi bangun tergesa-gesa, cepat-cepat bangun. Dakhala ala ba'di nisa'ihi. Nabi turun balik ke rumah salah seorang daripada isteri-isteri Nabi sallam. Thumma kharaja, lepas tu Nabi keluar. Bila keluar, wara'a ma fi wujuhil qaum min ta'ajjubihim li sur'atihi. Nabi ni dia tengok muka sahabat-sahabat ni. Sahabat-sahabat ni nampak muka sahabat Nabi ni macam pelik. Dia rasa pelik. Buat apa Nabi hari ni? Nampak macam lorak-lorak keluar daripada masjid. Lepas daripada semayang. Lepas tu pergi rumah salah seorang isteri. Lepas tu keluar pula. Macam tu lah. Jadi bila Nabi tengok muka sahabat Nabi pelik tu. Faqala, Nabi Muhammad ni bagi tahu. Nabi kata apa? Nabi kata, Zakartu wa'na fis salati tibran indana. Kata Nabi SAW. Nabi kata, aku ni teringat semasa aku dalam solat ni ada satu tibron. Satu tibron ni satu jongkong emas. Ada satu jongkong emas yang ada dekat aku lah di sisi kami. Fakarihtu an yumsiya au yabita indana. Jadi aku rasa tak selesa lah
kalau simpan dekat tempat aku ni sampai waktu petang kan, kata sampai malam lah maksudnya sebab masa tu pun dah waktu asar lah. Jadi aku tak selesa ada kat tangan ni lama sangat kata Nabi sallam, fa amartu bi qismatihi, maka aku pun arahkan supaya ia diagihkan kepada mereka yang layak. Ni cerita hadis ni. Dalam hadis ni point dia, syahid daripada hadis ni, dia nak bagi tahunya adalah Nabi SAW masa dia tengah semayang, dia terfikir berkenaan dengan ada jongkong emas dekat dalam rumah isteri dia yang itu tidak diagihkan kepada orang yang berhak. Jadi maksudnya tengah semayang, kalau kita terfikir satu benda, itu tidak membatalkan solat. Lepas tu macam mana kes Sayyidina Umar tadi? Yang Umar tu dia ulangi semayang. Dia ulangi semayang tu bukan sebab dia terfikir tu. Yang dia bukan terfikir berkenaan dengan barang dagangan, satu riwayat. Ada pula riwayat kedua kata dia fikir tentang pembahagian harta, kutipan harta jizyah kan. Dua. Ada beberapa riwayat lah. Tapi sebenarnya yang dia ulang semayang tu sebab masa dia semayang tu, dia punya terfikir sampai dia tak baca surah Al-Fatihah. Kan? Dia terfikir tu sampai dia tidak baca, dia tidak melakukan salah satu daripada rukun solat. Sebab tu dia ulang semayang. Jadi kalau kita semata-mata berfikir, berkhayal semasa solat, itu tidak membatalkan solat. Dalilnya adalah Nabi sendiri masa tengah semayang, ada satu ketika tu habis daripada semayang, Nabi cepat-cepat bangun. Bagi salam, cepat-cepat bangun, lepas tu balik rumah, lepas tu datang. Lepas tu Nabi bagi tahu, masa aku semayang tu aku duk teringat berkenaan dengan ada satu jokong emas yang patut diagihkan tetapi aku tak agihkan lagi. Jadi aku sebab tu cepat-cepat keluar daripada semayang, balik rumah tu ambil bawa ni suruh agihkan. Suruh sahabat Nabi agihkan kepada mereka yang layak. Tu cerita hadisnya begitu. Baik. Okey, Imam Hajar ni dia buat penjelasan sedikit berkenaan dengan hadis. Dia kata kat sini ada seorang ulama namanya Al-Muhallab. Al-Muhallab ni kata berfikir ketika solat adalah satu yang tidak dapat dielakkan. Ini penjelasan dia. Kita ni ada satu benda yang kita kena ambil perhatian juga. Kita ni bila terfikir satu benda, itu satu benda yang kita tak boleh nak elak. Buat lagu mana? Tak tahu mari kan. Sama ada dalam solat ataupun luar solat. Kita tak boleh nak elak tu. Kerana Allah telah memberi syaitan jalan untuk mempengaruhi manusia. Sebab kadang-kadang syaitan ni dia cari ruang untuk nak bagi kita ni lah berkhayal. Terutama ketika kita sedang solat gitu. Namun keadaan ini berbeza mengikut jenis pemikiran tersebut lah. Jika ia berkaitan dengan urusan akhirat dan agama, maka ia lebih ringan berbanding jika pemikiran itu berkisar tentang urusan dunia. Kita bila kita terfikir semasa kita solat, kadang-kadang kita terfikir itu dalam hal-hal yang melibatkan kepada keduniaan. Tapi ada benda kadang-kadang kita terfikir ni adalah hal-hal yang melibatkan kepada akhirat. Macam kes Nabi Sallam, Nabi Muhammad ni ada jongkong emas yang patut diagihkan kepada orang yang layak. Tapi Nabi ni tak agihkan lagi dan Nabi teringat semasa menunaikan solat. Yang tu dalam hal yang melibatkan urusan akhirat. Sebab apa? Sebab amanah ni kalau kita tidak tunaikan kepada orang yang layak, yang tu adalah isu yang melibatkan kepada agama. Jadi kata Al-Muhallab ni, dia kata benda yang tak boleh nak elak. Kita buat lagu mana? Kadang-kadang kita boleh terfikir. Kita ni orang yang dekat dengan sifat amanah. Makanya bila kita tengah sembahyang, kita terlintas yang amanah belum ditunaikan. Yang tu tak pelik bagi orang yang kuat amanah dia. Tapi yang tak eloknya kalau kita tengah sembahyang, kita duk fikir hal-hal keduniaan. Kalau zaman sekarang ni contoh tengah sembahyang duk teringat filem-filem yang kita tengok contoh. Kan? Teringat lagu-lagu yang kita dengar contoh. Itu hal-hal yang melibatkan kepada keduniaan. Yang tu agak cacat lah. Tapi kalau kita tengah solat dan kita teringat satu benda yang melibatkan akhirat, yang tu tidak mencacatkan. Itu tidak mencacatkan. Gitu. Type. Okey, segi hukum fiqh pula. Imam Hajar kata, maka adapun jika seseorang terus-menerus berfikir dan melakukannya dengan banyak sehingga dia tak tahu berapa rakaat yang telah dia solat, maka dia termasuk orang yang lalai dalam solatnya dan wajib baginya untuk mengulangi solatnya. Ini kata Al-Imam Ibn Hajar sekarang ni. Ada orang ni dia solat tu dia punya lama sangat berkhayal tu sampai dia tak tahu bilang rakaat kan. Contohnya kadang kita semayang angkat takbir Allah Akbar tu berkhayal, sampai bagi salam berkhayal. Kata Imam Ibn Hajar, orang macam ni dia kena ulang balik semayang dia. Kan? A to Z, start angkat takbir, rokok, sujud lah apa tu semua khayal rupa-rupanya. Bagi salam, Assalamualaikum, berteringat, aku berkhayal ni. Start daripada angkat takbir sampai bagi salam. Kalau orang macam ni kata Imam Ibn Hajar, dia kena ulangi balik semayang dia. Ni kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Okey, ada beberapa pengajaran kita boleh ambil daripada hadis ni juga. Yang pertamanya daripada sudut ontologi hadis.
Hadis ni di bawah kategori fi'liyah Nabi SAW lah. Sebab dia melibatkan kepada perbuatan Nabi SAW. Cuma yang keduanya ada berkait dengan kauliyah Nabi, perkataan Nabi SAW. Iaitu apabila Nabi SAW menjelaskan berkenaan dengan yang Nabi Muhammad tengah solat itu, Nabi teringat ada jongkong emas yang perlu diagihkan. Kan? Fi'liyahnya adalah masa Nabi tengah semayang, sahabat Nabi nampak selesai daripada semayang, Nabi cepat-cepat keluar. Kan? Itu fi'liyah. Yang qauliyahnya, Nabi masuk, Nabi bercakap. Nabi bagi tahu, aku teringat ada amanah yang perlu ditunaikan, jongkong emas aku belum agihkan lagi, sebab itulah aku keluar cepat-cepat tu kan. Itu qauliyah Nabi. Jadi ontologi hadis ni daripada sudut hadis Nabi SAW tu, di sudut kategori hadis ni jadi dua. Satu fi'liyah, yang kedua adalah qauliyah. Nabi SAW. Okey, yang seterusnya, tema dan makna hadis ni. Kepantasan dalam menyelesaikan urusan amanah. Tu Nabi. Kalau kita tengok dalam hadis ni, antara pengajaran lain. Kalau kita tengok poin hadis ni nak disampaikan adalah masa kita berkhayal, itu tidak menyebabkan solat kita batal. Tapi yang lain yang kita boleh ambil pengajaran dalam hadis nak menggambarkan kepada kita bagaimana Nabi ni mengajar kepada kita kalau ada satu amanah yang perlu diagihkan, kita kena cepat-cepat agihkan. Kena ambil sikap macam tu kan. Kita jangan duk tangguh amanah yang orang bagi pada kita tu begitu lama. Kalau kena hantar pada orang yang layak, hantar cepat-cepat. Macam tu. Yang keduanya adalah walaupun Nabi SAW dalam solat, baginda tetap sedar tentang tanggungjawab duniawi dan segera menunaikan selepas solat. Nampak? Kan? Nabi tengah solat, Nabi fikir. Nabi ni bukan batalkan solat, dia selesaikan solat dulu. Selesaikan solat dulu. Selesaikan urusan akhirat tu jugalah. Walaupun ada urusan dunia tak selesai, sebenarnya dunia tu pun masih lagi akhirat. Sebab menunaikan amanah kepada orang yang layak itu adalah tanggungjawab agama. Gitu. Okey, yang seterusnya adalah para sahabat menunjukkan rasa hairan terhadap tindakan baginda yang akhirnya diberikan penjelasan oleh Nabi SAW. Maksudnya kalau sahabat Nabi ni keliru, Nabi Muhammad ni dia tak akan biar sahabat dalam keadaan keliru begitu. Dia akan bagi penjelasan. 1, 2, 3, 4. Gitu. Kadang-kadang kita ni create satu kekeliruan. Kita tahu orang tu keliru, kita biar je orang tu dalam kekeliruan. Gitu. Itu tak elok lah. Gitu. Antara pengajaran yang kita boleh ambil adalah hadis ni menunjukkan bahawa menyegerakan pemenuhan amanah adalah satu yang dianjurkan dalam agama. Cepat-cepat kita selesaikan amanah itu adalah tuntutan agama. Yang keduanya adalah etika dan akhlak. Ia mengajarkan kepentingan keprihatinan terhadap hak orang lain dan tidak menangguhkan perkara yang berkaitan dengan kebajikan masyarakat. Apabila ada satu benda, hak yang melibatkan orang lain, makanya kita jangan tangguh-tangguhkan. Begitu. Itu sikap yang penting tu. Kita kalau sebagai orang mukmin, kita kena ingat ada kebaikan yang kita lakukan ni adalah kebaikan kita dengan Allah. Sembahyang, puasa. Ini kebaikan kita dengan Allah. Tapi di sana ada kaitan kita dengan orang lain. Antaranya adalah Nabi Muhammad kata tidak berimanlah seorang itu kepada Allah dan Rasul kalau dia tidur dalam keadaan jiran tetangga dia tu adalah lapar. Contoh. Itu melibatkan orang lain. Hubungan kita dengan orang lain. Dia panggil hablun nas. Antara lain adalah ada amanah yang kita kena sampaikan kepada orang. Tiba-tiba kita lengah-lengahkan. Itu tak baik. Itu tak baik. Sebab kita tak jaga hablun nas. Islam ni datang, dia ajar kita kena jaga dua perkara. Hablullah dan juga hablun nas. Itulah antara kurang lebih pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis Sahih Al-Bukhari. Hadis yang ke-1221. Bab yang ke-18. Okey, wallahu a'lam. Akan datang kita akan masuk hadis yang ke-1222 pula insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.